penemuan makam Nabi Zulkifli di bawah balik runtuhan tembok besar China. Tu dia. Berlakunya apa? Dijumpai ataupun ditemukan makam yang didakwa makam Nabi Zulkifli di bawah balik sedikit runtuhan yang berlaku di tembok besar China. Jadi benda ini agak heboh sebenarnya. Agak heboh betul. Di banyak platform dah banyak ulas, dah banyak siap diberikan potongan gambar lagi akan makam Nabi Zulkifli yang dikatakan itu. Dan ada satu gambar ni menunjukkan, dia kata penemuan makam di runtuhan tembok besar China yang sedang tular viral kerana di ada kawasannya itu ada tertera makam dikatakan makam seorang nabi, iaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Baru ni saya kurang pasti akan tempoh atau tarikh tepatnya, tetapi sekitar awal tahun 2025 ini telah pun berlaku sedikit gelongsoran tanah di tembok besar China yang mengakibatkan ada strukturnya yang agak sedikit rosak, dan di sebalik runtuhan tersebut ditemukan tim arkeologi ketika melakukan ekskavasi ini menemukan struktur pintu lengkung dengan ukiran batu yang tidak lazim dengan dulu dia panggil apa, dinasti Ming ataupun Qing. Dan penemuan ni segera menarik perhatian sebab adanya seakan macam kaligrafi Arab yang menghiasi dinding luar dan dalam makam tersebut. Dan temuan ini juga telah pun menimbulkan pelbagai perbincangan oleh ramai pihak, dan ada yang mendakwa dan banyak yang menyebut-nyebut bahawa inilah makam Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan kononnya kaligrafi Arab yang ditemukan di dinding makam memuat naik iaitu potongan ayat Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 dan surah Yasin ayat 12, dan ditemukan juga kain dengan sulaman emas seperti doa-doa dalam bahasa Arab yang menutupi sebuah nisan batu putih. Macam-macam lah, ya Allah. Maklumlah benda ni adalah perkara yang ribuan tahun, maka membuatkan ramai mendakwa dan desas-desus ataupun cakap-cakap sangkaan-sangkaan ini. Walaupun ada yang klaim ataupun yang mendakwa bahawa makam Nabi Zulkifli ini dengan perkaitan kehadiran Islam di kawasan tersebut sejak daripada abad 7 Masihi lagi, dan pelbagai lagi lah yang cuba nak didakwa dan cuba nak dijadikan sebagai bukti tentang dakwaan mereka ini. Walau bagaimanapun, dengar baik-baik, apa-apa pun kita dalam Islam, kita perlu dan wajib dan seharus dan sewajarnya berpandukan ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kawan-kawan semua dengar baik-baik ya. Kalau secara umum makam Nabi ni, makam yang sahih itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di mana? Di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Itu sajalah makam yang sahih, makam yang betul. Maknanya dikebumikan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akan nabi-nabi lain sejak daripada Nabi Adam sampailah seterusnya, kalau didakwalah itu adalah makam Nabi Ilyas ke, makam Nabi Musa ke, makam Nabi Harun ke, itu semuanya tidak pasti, tidak sahih. Sebab apa? Dia tidak ada satu petunjuk yang tepat. Jadi menimbulkan banyak sangka-sangka orang. Cuma macam ni, kawan-kawan semua pernah menonton tak rancangan Jejak Rasul? Dulu kita agak famous lah, sangat popular lah rancangan Jejak Rasul, dokumentari Jejak Rasul, yang memaparkan kisah perjalanan Rasul-Rasul dan negara-negara, kawasan-kawasan yang pernah dilawati ataupun yang pernah diduduki oleh para nabi-nabi tertentu, dan dipaparkan juga makam-makam para nabi. Hatta saya sendiri pun, saya terlibat dengan rancangan ayat riwayat
TV Al-Hijrah, rancangan ayat riwayat TV Al-Hijrah musim pertama. Saya sendiri berkesempatan pergi ke kawasan-kawasan yang didakwa makam Habil dan Qabil dekat India. Saya pergi dekat apa lagi ya? Banyak. Makam Nabi Musa pun ada semua. Okey, bila disebut makam, boleh jadi maksud makam itu, selain daripada yang kita faham, makam itu maknanya tempat dikebumikan ataupun kubur lah. Tapi maksud makam itu juga maksudnya tempat berdiri. Bermakna, kalaulah seorang Nabi Allah itu pernah berada, pernah berdiri di satu-satu kawasan, maka tempat itu juga boleh dikatakan sebagai makam. Jadi, maknanya dia tanda kan? Dia tanda. Maknanya, Nabi Allah sekian-sekian pernah berada di kawasan ini. Maka dia buatlah makam. Dia buatlah makam. Bukan bermakna jasad Nabi Allah yang mulia itu dalam tanah itu, di kawasan itu. Bukan. Nak beritahu tempat Nabi Allah pernah berada di sini. Sama ada berdiri kat situ ke berdiri tempat. Maknanya berada di kawasan sekitar situ lah. Itu ceritanya. Mungkin ada kawan-kawan pernah nampak kan. Ada makam Nabi yang nampak panjang tu kan. Jadi kita kata, Nabi dulu panjang sungguh. Tinggi, kaki berapa banyak. Tak semestinya. Boleh jadi dia orang dulu kadang dia buat binaan tersebut, barangkali dia nak bagi tahu antara sini atau hujung sana kot Nabi tu berada. Boleh jadi. Kan? Tak pasti semuanya. Akan tetapi kita yakin dan kita faham bahawa makam Rasul yang sahih adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pergi ke masuk ke dalam Masjid Nabawi, lalu assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, kan? Jadi kita beri salam pada Nabi, beri salam kepada Sayyidina Umar, beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ridwanullah alaihim ajma'in. Itu saja. Jadi kalau kita dapat lihat dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli merupakan Nabi Allah yang tersenarai dalam 25 Rasul. Anak-anak selalu nyanyi kan, Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Quran, kalimah ataupun nama Nabi Zulkifli ada disebut dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya ayat 85. Apa lagi? Wazkur Ismail wal Yasa' wa Dzalkifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Surah Sad ayat 48. Ada setengah pendapat menyebutkan bahawa Nabi Ayub adalah ayah kepada Nabi Zulkifli. Kita ingatkan kisah Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub yang diuji Allah kena penyakit kulit. Nabi Ayub, kan? Nabi Ayub diuji Allah dengan penyakit kulit. Lalu disebutkan bahawa anak kepada Nabi Ayub adalah Nabi Zulkifli alaihi salam. Al-Hafiz Ibn Katsir dalam kitabnya yang telah diterjemahkan jadi kisah para Nabi dan Rasul, kalau mungkin kawan-kawan pernah baca kitab tersebut, kisah para Nabi dan Rasul, menempatkan Zulkifli pada urutan yang ke-12. Kan, dia urutan sedap kitab tu. Kalau kawan-kawan ada kitab tu lagi sedap baca lah. Dia tebal, dia seronok. Dia punya huraian yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir sangat sedap untuk kita baca, sebab dia penuh dengan ayat-ayat Al-Quran, pendapat ulama-ulama dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengukuhkan keyakinan kita akan kisah-kisah yang berlaku kepada para nabi-nabi Allah sejak Nabi Adam hinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menempatkan Nabi Zulkifli ini pada turutan yang ke-12, dan dia berada di bawah Nabi Ayub yang dikatakan adalah ayah dari Zulkifli, dan ibunya bernama Rahmah. Wallahu ta'ala alam. Ini semua
apa yang telah dihuraikan atau yang telah disebutkan oleh para ulama. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan, yang berpendapat bahawa Nabi Zulkifli dikatakan hidup sekitar 1500 hingga 1425 sebelum Masihi dan meninggal dunia atau wafat pada usia 75 tahun. Pada usia 75 tahun di Damsyik, Syria, dan terdapat beberapa pendapat berkenaan tempat yang didakwa sebagai makam Zulkifli. Ada makam-makam yang didakwa, dan kawan-kawan kena faham, macam saya cakap tadilah, makam tidak semestinya di bawah binaan ataupun di bawah tanah tersebut adanya jasad Nabi Allah itu. Tidak semestinya. Boleh jadi Nabi Allah itu pernah sampai ke kawasan tersebut. Jadi ada beberapa pendapat yang mendakwa itu sebagai makam Zulkifli. Antaranya ialah di Kifli, Iraq, berdekatan dengan Najaf dan Al-Hillah. Ada juga yang menyebutkan dekat di Nawa. Nawa ni dekat dekat Syria. Ada juga mengatakan dekat di perkampungan Kifli Haris di kawasan Nablus, ini di Palestin. Lagi di mana? Ada juga yang menyebutkan di Jabal Qasiyun. Jabal Qasiyun ni dekat mana? Dekat Damsyik, dekat ni Dimashq ataupun Damaskus ataupun di Syria sana. Walau bagaimanapun, semua yang saya katakan tadi ni merupakan pendapat-pendapat yang tidak ada nas yang sahih lagi nyata. Sekadar pendapat, sekadar dakwaan sahaja. Itu. Cuma ia sebagai untuk nak cambah minda idea, tambah maklumat, okey. Tetapi untuk kita nak meyakinkan orang, untuk nak memberitahu pada orang bahawa ini confirm, ini pasti, jangan. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda, kafa bil mar'i minal kazib ayuhaddis bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong, pendusta, kalau sekiranya dia menyampaikan semua benda yang dia dengar dan dia sampaikan. Sebab kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau seseorang itu dia menyampaikan semua benda yang dia dengar, kalau bahasa WhatsApp ni apa, copy paste dari grup sebelah, mohon pencerahan. Dia copy semua, dia copy paste semua, dia bawa, dia letak habis semua dekat WhatsApp ke apa kan, semua. Maka boleh jadi pembohong. Apa sebab? Dalam banyak-banyak yang dia sampaikan, yang dia forwardkan, yang dia majukan itu, mungkin boleh berlaku kesilapan, ada yang silap. Maknanya dengan yang silap-silap, yang salah-salah tu pun dia forward sekali. Itu yang bimbang tu. Maka mari kita ambil jalan. Kalau lepas pada ini dapat satu berita, dapat satu dakwaan, ayo kita jadi orang yang tabayyun. Kan? Tabayyun. Jangan tibayyun. Tu tibai. Dia punya tibai. Dia tabayyun. Apa makna tabayyun? Mengkaji, meneliti dan memastikan terlebih dahulu mana sumbernya, sahih ke tidak, mana dia punya sandaran-sandarannya untuk menjadi keyakinan kita, insya-Allah. Boleh ya? Terima kasih pada semua yang menonton, terima kasih pada semua yang sentiasa mendoakan saya dan juga apa usaha yang saya lakukan ini. Moga-moga ada barakah, ada kebaikan dan ada rahmah di sebalik apa yang saya kongsikan selama ini. Ada rezeki, lain kesempatan kita bersua lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Sebelum terlupa, dekat ruangan komen tolong share pendapat anda, pandangan anda, apa-apa sajalah yang anda terlintas berkait tentang isu yang saya bawa ataupun apa sahaja di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.